Alright, so aku dah teruskan perjalanan. Kita nak terus ke Kamunting. Dah tak ada berhenti dah. Jadi ni adalah last checkpoint aku, iaitu RNR Simpang Pulai. Aku dah isi minyak full. Jom. Lambat memang sampai 12.30 kan. Lambat amat. Enjoy. So far bila bawa motor ni kita bertegur sapa dengan geng motor besar, dia orang boleh layan lagi lah. Aku dah berpeluh ni, so kita layan je lah perjalanan ke Kamunting. Let's go. belakang motor geng besar MT-09, MT-07 merasa lah juga MT-15 duduk belakang motor-motor besar. Ada geng-geng yang kuda liar. Ada brother tadi tu dia cakap ada speed trap, jadi kena slow down. Dan aku follow belakang dia, geng-geng dia datang. Dan ada lagi geng dia dorang semua desuk-desuk. MT-09.
Memang nice. Dapatlah juga aku merasa asal kaya Michelin Pilot Street tu dekat area kawasan laluan nak ke Eastpoint. Jom sambung. So ni adalah arena Bukit Gantang. Geng MT tadi semua pergi sekejap. Kalau rehat sekejap, so aku terus nanti ke Kamunting. Boleh kurang dalam 30 minit lah sampai. InsyaAllah 30 minit. Aku pun ada lagi separuh lagi. Tadi dah isi full. Daripada 3 bar isi full. Dan kita ada paruh. Jadi belum gerak balik sekali lagi lah. Cuaca ni macam mendung, redup, panas. Hopefully petang balik kan tak hujan lah. So ni adalah arena Taiping. Aku tak tahu berapa jauh lagi aku akan sampai dekat kedai tu. Dah pukul 12. Lepas tu dah nampak lagi mana-mana exit. Kalau ada tujuan untuk pergi makan ke apa, aku rasa macam okey sikit lah. Tapi ni kita ada kerja dia lambat. So tak macam dah lambat. Cornering dia agak ni sikit lah. Kalau aku tak biasa memang boleh low side. Tapi sebab tadi aku check tayar aku nampak dia chicken strip. So dia dah ada start stripping. Dia dah panas. So ok lah. So kita dah masuk area nak ke Kamunting. So daripada sini aku just follow je pada map. So dia kata kita terus sahaja. So ni lah dia Taiping Bandar Warisan. Masuk sana. Ini ada Petra. Alright guys, so aku dah sampai dah dekat apa nama kedai dia? Right, so aku dah sampai dah dekat Sin Lian Huat, dekat Kamunting. Lebih kurang 3 jam juga dekat sini. So aku tengok diorang dah settle dah perkenalkan motor apa semua. So aku nak tengok lah, jom, let's go. Jangan lupa untuk like, comment dan share serta follow akaun aku serta subscribe aku punya YouTube channel. Jangan lupa untuk tekan butang like
share, komen serta subscribe YouTube channel aku. Sehingga kita jumpa lagi dalam vlog akan datang. Saya safe. Wassalamualaikum. Bye.